Assalamualaikum, jumpa dengan saya Awel. Hari ni kita nak buat ni kari ikan haji-haji. Tadi rumah saya pergi mancing dapat 2 ekor ikan haji-haji. Itu saya buat kari kita dengan bahan-bahan dia. Kita menggunakan sebiji bawang merah, sebiji bawang putih, lebih kurang 1 inci halia. Yang ni kita dah siap mayai halus. Lepas tu ni kakak kasar lah, kakak 3 beradik. Lepas tu ais keping. Lepas tu tomato sebiji kita potong 3. Lepas kita akan tumis, kita akan gunakan sedikit dia punya cili giling. Tu bahan-bahan dia. Ni sebut kari apa sate. Okey, kita punya bahan tumis, bawang apa semua dah peres. Sekarang kita akan masukkan 1 sudu cili giling. Kita akan tumis dulu biar dia pecah minyak. Kita punya awal kari dengan bahan tumis dah pecah minyak. Sekarang kita akan masukkan dia punya ikan ni lah. Kita menggunakan ikan haji. Ya, ikan haji-haji ni memang sedap ni makan ni. Sebab dia isi dia lembut. Tu ada telur. Pandai rumah saya pergi mancing dapat 2 ekor tadi. Kita akan godek-godek dulu. Syukur Alhamdulillah kita punya kari ikan haji-haji dah siap tengok. Cantik elok lah. Jangan lupa perasakan dengan garam, gula dan ajinomoto lah. Inilah hasil dia. Kita buat kari ikan haji-haji. Rumah kita pergi mancing tadi 2 ekor. Okey, selamat menonton dari saya Awel. Assalamualaikum.